kembali lagi. Malah dulu sikit-sikit ya. Okey, Bas. Jom kita angkat ni kau ni. Jom, cepat. Bas, ni nak letak mana, Bas? Kita tak sampai. Oh, kamu tak sampai tu. Tak apalah, letaklah dulu. Nanti biar Bas gantungkan ya. Baik, Bas. Baik, Bas. Takut sini ya. Letak kat situ dulu. Kawan-kawan, sekejap ya. Kita habiskanlah dulu dengan kawan-kawan di rumah tu. Lepas ni kita sambung balik ya. Okay. Hai kawan-kawan. Hai. Kami dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kawan-kawan kerana setia bersama kami sejak 7.30 pagi hingga sekarang. Harap-harap kawan-kawan seronok bersama kami. Kawan-kawan, cepat sediakan pen dan kertas. Betul. Sekarang ni Bas nak bacakan soalan kuis untuk hari ini. Dengar ya betul-betul. Soalan kuis hari ini ialah... Jeng, jeng, jeng. Namakan watak cerita yang disampaikan dalam cerita at Kids on 2. Namakan alat yang digunakan oleh ahli majlis dalam majlis at Kids on 2. Cepat-cepat hantar tahu. Pemenang yang terpilih akan dapat hadiah. Nak tahu hadiahnya apa? Saksikan ni. Jeng, 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 jeng. Pemenang kuis akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Serta cederhati istimewa Kids on 2 berupa selai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon. Jadi, jangan lupa hantarkan jawapan kuis kawan-kawan ke Kuis Kids on 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Caves Selangor Darul Ehsan atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Pemenang kuis minggu ini ialah Nur Aidil bin Azman dari Keningau, Sabah. Pastikan kawan-kawan tidak terlupa untuk menulis nama yang penuh, alamat yang lengkap, nombor telefon dan umur, ya? Macam biasalah. Kawan-kawan, teruskan berinteraksi bersama kami di Kids on 2 dan jangan lupa Facebook sekali. Dan jangan lupa untuk bersama kami lagi besok di Kembara at Kids on 2. Hanya di TV2. TV2. Jumpa lagi. Tata. Sambung lagi sikit ni.